Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua. Selamat pagi. So today 30 hari bulan April. Kita punya trip ke USA untuk the first day. So ni dah tengah settle nak masuk barang dalam van, and then kita akan pergi ke KLIA lah now dalam pukul 3.30. So let's go. Studio, tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu dapat. Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Mata explore, jalan bersama dunia penuh warna. Okay, kita dah siap packing. Jom. Bye. Bye. Doa selamat semua insya-Allah. Hai. So let's go. Bye. Doa semua. Selamat semua. Thank you. Okey. Atas boleh. Sebab tak mau tindir tu ada barang-barang elektronik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita check final. Barang semua okey. Rumah okey apa? Bye. Bye, love you. Bye, love you. Bye, love you. Bye, Ma. Bye, Dania. Bye. Tak apa, belakang. Belakang boleh. Bye, Dennis. Tak apa, belakang. Tak apa, senang Bina nak rehat, nak baring. Awak depan tu. Apa dia? Sini dia. Base sini tepi ni. Daniel, kisah naik Daniel. Naik. Jangan tinggal. Okey, baik. InsyaAllah. Bye. Okay, ya. Alhamdulillah kita dah sampai. So ambil troli dulu. Lepas tu kita akan check in lah. Troli KLIA dah kecil. Okay, dah selesai. So ni bag-bag kita. Kita ada 12 bag. So sekarang cabaran kita adalah untuk fitkan semua bag ni dalam try 2 troli dulu. Okay, let's go. Okay, mari kita cuba nak fitkan semua benda dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. So yang paling berat dan paling besar dulu. Ha? Record lah ni. Record lah ni. Okay. Tak, biarkan. Yang kedua. So satu troli boleh 3 kot. Bismillah. 3. Lari sana sikit. Satu. Dua. Tiga. Boleh ni. InsyaAllah. Empat. Mana tu?
So Daniel, so what is your feeling now? What do you feel now? Are you excited? Scared? Huh? No idea. No idea. Abang, how do you feel now? How do you feel? Excited? Scared? Both 让 lah. 他们先出来才进去的， Same lah. Mami? Mami? 两台电梯， Huh? 在等了，中间可能会出来的。 So mari kita check counter berapa. Counter berapa Daniel? So basically hari ni adalah hari perjalanan kita yang kita prepare for months untuk pergi ke USA. To be exact, we're going to Wisconsin and also California. So the time has come untuk kita pergi ke sana lah. Dan today's journey kita akan flight ke Narita dulu pukul 9.50 and then stay kat sana dalam 14 jam. Lepas tu kita akan flight ke Chicago guna Japan Airlines. From here is Malaysia Airlines lah. Mira check in ke? Check in ke? Cha, Asha. Ayun. Kenapa tu? So kita pergi untuk check in counter H. No lah, this one I think mix campur tempat-tempat lain. Oh, Umar follow. Go. Abang move, bang, forward. Ke depan sikit. I need to be here. Okay. Yep. Narita, lepas tu Chicago. Jadi elektronik tak ada. Ni tak ada. Cuma macam kalau macam yalah kita ada food item sampai macam kac-kac. Nak keluarkan dekat tu. Okay. So, sekarang apa? Kita dah Kita dah selesai check in. So now kita nak pergi ke surau. Let's go. Surau belah sana. Bye. Driver siapa? Siapa tu? Shima. Shima. Masuk video. Masuk Bye bye. Okay, bye. Bye bye Rik. Besarnya Aisyah punya tu. Besarnya. Aja. Okay. So dah settle check in, dah settle semayang. Tadi kita baru lepas daripada ATM. Kita apa nama tu? Activate. Okay, kalau you pergi overseas, better kalau you tak nak bawa guna Wise ataupun tak nak guna Big Pay ke apa, boleh guna Maybank Global Access. So kita baru je activate untuk limit dan overseas. Okay, thank you Dan ya. Doakan ya, selamat semua ya. InsyaAllah. Selamat semua. InsyaAllah. Okay. Bye bye. Bye bye. Terima. Doa selamat semua ya. Allah. Get in line. Nah, Mami nah. Let's go. Nak go. Tanya mami. Jauh sangat lah. Ayah nak go ke? Come, masuk dalam bag. Yen, go inside my bag. Go. Ha? Bye-bye, Cha. Macam nak ikut? Nak ikut? Masuk dalam bag. Bye. Bye-bye, Yen. Bye-bye, Cha. Doakan selamat semua insyaAllah. Okay, sayang. Kita dah lepas border control.
So nak pergi ke gate lah. And before that kita akan stop untuk tengok launch kalau ada, untuk refresh sebelum flight. So over there, go on your left, tengok gate berapa. Ha? Atas semua ni. Kanan lah, kanan boys, kanan. Kita akan naik train. This is train. The new train yang dah repair, not like the one when we went to Egypt. Okay, are you excited? Okay, so let's see. Train is coming. Okay, this is the new tram. I think go here lah, back lah. Come. Ha? Sini lah belakang, boleh nampak tu. Go to the window. Go. Go sini, duduk sana. Duduk sana. Oh, duduk sini. And I got to that. And then you can see the train move. Yeah, you can see the train move. Alright. Baru. Go. Cepat. Go. Cari Plaza Premium Lounge. So apparently dekat Satellite dah tak ada Plaza Premium. So dia ada Global and also Travel Club Lounge. So kita tengok boleh lepas tak. Tu kat depan Flight Club. Ni tempat favourite kita juga sebenarnya. Jadi kita tengok lepas ni ada Global Lounge dengan Travel Club Lounge. Kita tengok which one yang boleh masuk. Okey, untuk peminat Tegar Plaza Premium mana? Dekat Satellite dah tak ada, tapi dia ada Global Sky Lounge or something like that yang boleh pakai kad Maybank saja dengan UOB and View. Lain ada Global Lounge. Global Lounge ni by invitation lah, untuk bayar. So kita tadi Maybank boleh masuk, tapi masalah dia dengan budak-budak. Kita malas lah nak bayar, budak-budak tak makan apa pun. So just duduk dekat Burger King. So, makan Burger King. Makan apa bang? Makan apa? Apa tu? Rezeki. Apa tu? Adik makan apa? Mozzarella stick juga. Sebab itulah tak berbaloi nak bayar untuk dua-dua orang ni masuk launch. Bukan dia makan sangat pun. So kalau mami dengan daddy je travel dua orang, kita tinggalkan dia orang je. So again, kita just nak recap, dekat Satellite Building ni dia ada beberapa launch yang dah buka baru. Tapi Plaza Premium dah tak ada. Dia ada Travel Flight Club tu, tapi dah tak boleh guna kad dah. Yang boleh guna kad sekarang ada hanya Sky Launch depan sana. Yang tu Maybank, UOB, Alliance, dengan satu lagi apa tadi, ada 4 tu je. So the rest tak ada lagi lah. So kalau kata Maybank you boleh masuk, cuma kita tak masuk orang budak-budak sebab nak kena bayar for budak-budak. Yang kad yang lain tak boleh pakai, hanya Maybank je yang boleh masuk 2 orang. So kita nak duduk Burger King je lah. So kita punya plan adalah selepas ni akan direct pergi ke Narita, dan kita akan stay dekat Narita for one night, and then kita akan the next day kita akan pergi ke Chicago. Kita akan stay dalam kapal terbang for 12 ke 13 jam sebelum kita sampai Chicago, and then we're going to Madison for 2 hours drive. So insyaAllah hopefully everything smooth. So mami nak pergi beli ubat. Mami biasalah dia ada barang yang tak cukup setiap masa, ada je barang dia nak beli. Lepas tu dengan makan yang tak habis-habis dengan Nia, tak habis-habis makan aja ni semua ni. Si makan je. So kita tunggu sini lah sampai check in. Kita akan check in, kita akan boarding gate C14 nanti. Dari.
Burger cheese mozzarella. I never heard it before. ASMR. It doesn't even have a crunch. So kita nak pergi gate C14 dengan the crew. Your talent. Still level 1. Go. Go, cepat lah. Cepat. We need to go already. Cepat, cepat, cepat. One song only. Your favourite song. Cepat, go. Shy. Cepat lah. See? Say thank you. Go. 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 You lah. You want or not? Just play around. Daniel, come. You just play your favourite tune. Go. Cepat. Are you sure? Yeah, yeah, go. Are you sure about that? Ya, cepat. Faster lah. Fine, then let's go. Nak tak nak? One tune. Daniel, cepat. Nah. It's too shy. Okay. Sure. Abang, tolong back bang. I'm going to take the video. Your favourite tune. Cepat. Yes. Cepatlah. That's so good. Again, one more. Okay, another song. Okay, tell your subscriber. This is what song is this? Cepat. Okay, 1, 2, 3, go. Okay. One more song. Cepat. Cepatlah, we need to go already. There's literally someone looking. For the high key. Okay, so now, how does it feel to play piano in public for the first time? No idea. So abang, you play violin in the public for the first time? I think next time when we come back to Malaysia, I think you can change to piano lah bang. Better, right? Kita perlu mencari C14. Go, cepat. Sini. C14. Tu dia. Daniel, tu. Of course, abang. Of course you make me proud. 4 orang. Raja Nur Adila. Daniel. Daniel, go. Say hi. Okay, Danish Nazi. Yep, she's. Thank you very much. Cute. It's an Airbus 330. Airbus 330. Narita. So show where is your airplane? Which one? It's Malaysia? One. Malaysia Airlines. One. Hello? Through door B. A first dismiss movement season until further announcement is made. We wish you guys a journey and thank you. Sa pagi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman berasal penumpang bagi penerbangan Malaysia. Sorry. Go Daniel, find the seat, 20. Hold one back Daniel. Apa ni? So kita dah naik, kita nak kita dah naik. Kita dah nak naik kapal terbang. So insyaAllah this is the journey. Selamatkan kita kami, Allah pergi dan balik semua, memudahkan urusan kami. Amin. Naik kapal terbang daripada negara sendiri, Malaysia Airlines, Airbus 330 MH070. Yes. Yep.
Abang 20. The first row is it? Yeah, okay. Come. What, this row? Yeah. I want to sit with Daddy. Why? I don't want to sit with you. I don't want to sit with you. We're sitting here on business. Review bang. So how was it, Very bang? But how in the world are we supposed to watch TVs like this? I don't know. You fix it. Huh? How in the world? It's like this. Up. Lift lagi tekan. Lift to the max. That's how you do it. Understand? Estimated Okay, Dina. arrival. Okay, kita dah masuk dalam kapal terbang. So kita tengah tunggu passenger lain untuk boarding. And then our flight will fly. I think kita akan start terbang 9.50 and gonna reach Narita dalam pukul 8 pukul 6 petang. Okay, yes abang, what is it? Cannot all the time. We have to take off first. Okay, kita kena take off dulu. Alright, see you in Narita. Ini abang buat apa tu bang? Mami pun buat apa tu, ya Allah. Hold that. Yes. Awak nak tarik ke apa? Ada, tentu je. Pusing. Float the chair. Yes. Tinggikan sikit lagi, dia boleh sikit je lagi tinggi. Tekan lift tu, tarik lift. Basically like Kau tak boleh dah. basically like 6 hours flight. Assalamualaikum and good morning, ladies and gentlemen. Captain Sami speaking. Welcome aboard Malaysia Airlines Airbase. The flight is 6-7. The flight deck is First Officer Ashraf Isam. It can be a total of 12 crew. SMR. Buat apa tu bang? Buat apa tu bang? Jakun. Tekan apa? Tekan apa? I clicked this, Then, lepas tu? and then once you click, I said this thing cannot. Sian anak aku. Alah, jakun. Tak naik kapal terbang, tak pernah naik yang bawah tu. Wait, but this one? What? This one's supposed to go up? Boleh, nanti, but not now lah. Abang nak review apa tu? Abang dapat apa tu? Pencil box. Dapat pencil box. Second pencil box that I got today. Okay, kita tengok apa ada dalam dia. Let's review. So there's this, Show. stickers, Stickers. and then, Show. wait, Show lah, stiker lagi. wait. Then Ada buku matematik sifir 6. it's called Mami ada buku sifir Mami dalam ni. Lagi? and then Pencil and pen. Ada tu. task Game token. Wow, tic-tac-toe. I'm pretty sure there's gonna be a marker. Hmm. And then And there's the sticker for tic-tac-toe. And pen and pencil. Alright, good. Good job, Malaysia Airlines. Daniel, takut ke? Are you takut? Baca doa Subhanallah. I'm hot. Sakarana hazam. So, muka takut Daniel. And some more. Immersed in water. Please take note of the liminal strip in an emergency evacuation. Follow the strip to the exit. Tengok muka Daniel, muka takut. Slide rafts are located at all Kita tengok exits. Daniel dalam kapal terbang. Dia tidur pakai headphone, tapi headphone ni tengok itu je bang. Headphone tak bergerak. Oh, apple juicy. The best. Yeah. Dan untuk flight Malaysia Airlines sekarang dia ada, I'll show you, complimentary wifi, dan you boleh get online dekat dalam kapal terbang. Kita tunjuk see, kita boleh tengok Facebook. Facebook. Okay, kita punya food dah sampai. Tengok
5ml. Tak tahu apa benda 5ml. Tapi we order nasi goreng dengan sambal sate. Dengan sate. So dia ada kek, ada salad dengan apa ni, turkey slice maybe. Dia ada kek, water, and the famous kacang. And we buka apa dia. Bismillah. Sate dan nasi goreng. Yeah. It's mine. Yours is later. Jom kita makan nasi goreng. Ooh. Nice cutleries. Bismillah. So benda pertama kita try dia punya sate. Adik, have sate. Adik order apa sih? Nasi lemak. Chicken. For Daniel, nasi lemak. Mami hold for you. Bismillah. Orang kata get the taste of Malaysia before we leave Malaysia. Bismillah. Oh wow. What is that, Daniel? Dia makan apa? Nasi lemak. Nasi lemak and Sambal. what do they have more? Show. Sambal with egg that looks like cheese. Fried anchovies. And what is that? Fried anchovies. I don't want. You don't want. Yeah. Next. Abang order apa? No. Waffle. Oh, Can we waffle. get another Adalah waffle. Bismillah. Sedap bang? Abang, adik dia sabang. Abang makan dulu. Let abang eat first nah. Sedap tak? Yes. Huh? Yes, I literally just woke up. That's why there's a blanket. ASMR ni, ASMR. There's no way rice has a crunch. Mami, sedap mami. Hello. Kita lagi I think lagi 1 jam setengah nak sampai ke Tokyo. So now kita baru je masuk kawasan kepulauan Jepun. Terus tu orang Jepun dengan budak Jepun kat depan mata ni. So we are expected to arrive in Narita around pukul 5 petang. So flight best apa nama tu, flight mas yang pergi Narita ni the best. Leg room pun sangat luas. Tengok leg room pun sangat luas. Ada kaki punya footrest kat bawah. And then quite big, selesa lah. Tadi makan first leg dia bagi kita pilih nasi goreng dengan sate. Tadi second leg makan dia bagi chicken pie dengan ice cream. And Daniel The ice you eat cream. what? The ice cream is The first very time, right? yes. You never imagine what they said just now? I never imagined eating ice cream 4,000 feet. 40,000 feet. Yeah, 40,000 feet up in the air. Underground. Ya, itu dia. Okay, kita tunggu touchdown and we will see. So, kita macam tadi cakap, kita lagi 1 jam suku nak sampai. Ya, ni dia
ni Fukuoka, dah pernah pergi Hiroshima, Osaka, Nagoya Textile, Mount Fuji. Tunggu landing. InsyaAllah selamat. Lagi 3 minit landing. Kita dah sampai Jepun. Tengah nak landing. Welcome to Japan. Welcome to Japan. Abang? Welcome to Japan for one day. Cool. Nah, tolong bawa satu. Mami, cepat. Nenek bawa satu. Nenek, bring back satu. Okay, jalan. Let's go. Go, go, go. Kita dekat Narita Airport ya. So cepat dia, cepat. So kita dah sampai dan kita akan ke immigration counter and terus pergi ke hotel untuk stay for the night. And oi. So tengok sama ada kita nak keluar ke tak malam ni. Okay. Welcome to Japan. Selamat datang ke Jepun. Dia punya view glass window dia lawa. Nampak semua. Macam kat Asia, tapi Asia tak sebesar ini kan. Asia punya yang KLIA 2 tak sebesar ni. So dalam kapal terbang berperasan ada mak packkan apa? Apa tunjuk apa? Mak apa? Ciku. So kita kena makan dulu sebelum masuk. Nanti kena buang penalti. Ni bukti Bukti. Ni bukti. Tunjuk mak. Cepat tunjuk mak bukti. Kita dah sampai Jepun. Mari kita cari nombor 25. 25. 7. 25. Sana mami. Sana. So kita kena pergi 25. Come. Jalan. Pergi 25 sana. Narita Tobu Hotel. So kita dah settle check out. Bukan check out, dah settle immigration apa semua. Immigration panjang gila. Tapi dia punya custom and also quarantine cepat lah. Sangat cepat. So now kita nak pergi naik shuttle bus untuk pergi ke hotel lah. Nombor platform 25. We haven't been to a Four Seasons country in a long time. For so long. So kita kena tunggu dekat station 25. Kita pergi ke Narita Tobu Hotel. Wait, in the morning for Shuttle also. no, in the morning for USA is it the temperature? I think colder. Okay. So here December. 25. Apa nama hotel? Ni. Going here. Narita Tobu. Sejuk tak mami? Nak jalan kaki? Jom. Jalan kaki senang, dekat je. Nak? 8 minit jalan kaki? Yeah, please. Ha? Ini jalan kaki? Yes, I am sure. Come. So ni bas kita dah sampai. Oh, dia kena letak bawah jugalah. Boleh ke? Can up? Up. Atas lah. Come. Let's go. Come, go. Go. Abang boleh? Alright. Okay, kita naik bas. Bus free. All the back of the bus. All the way back. Again. Cepat. Oh, Alhamdulillah. Angin kot. Depan sikit bang. Okay, let's sit. Dah lock ni. Macam ni supaya tak gerak. Okay. Now kita tunggulah bas ni bergerak. Supposedly dalam less than 10 minutes saya dah sampai lah hotel. Sampai Narita Tobu Hotel. Mami check in mami. Panjang je orang tu check in dia. Duduk sini lah, bi check in dulu.
Betul. Amenities boleh ambil kat sini. You want sugar, coffee, milk, everything is here. You can take it. Come, go to Mami. Okay, so settle check-in. So sekarang kita nak ambil amenities dulu. Tengok apa yang ada. Okay. Perlu ke? Tak perlu kan? So now, tak perlu I think. Up to you. Nanti minta. So you need toothbrush. Obviously we're going to need toothbrush. We're going to take toothbrush. And what is that? Body towel? You need body towel? No. Just take body towel. 2, 3. No, 2 lah. Here. Need shower cap, Mami? Shower cap dah. Coffee, milk, sugar? Sedap. Coffee, milk, coffee? Instant coffee? Okay, sugar? Tu, dia kata tu minta apa? Kena bayar 400 yen. Tahu? Minta kot. Cuba tanya. Pergi tanya. Wait, these are all free, right? Ya. Take one of these. So ni restoran dia. As usual, Mami mesti nak tengok makanan dahulu. So kita tengok apa yang ada. Dia Muslim friendly dia kata. So you can choose lah. Ni ada beef steak appetizer. Sedapnya bau. Tu ada nasi goreng fried ham. Dia kata sini Muslim friendly, tapi kita tengoklah macam menu dia ada yang ham apa semua. Cuma dia kata boleh request sebab dia Muslim friendly punya restoran. So tengoklah macam mana. Menu dia ada daging, ada ham, ada apa semua. Tapi you boleh ambil option macam pizza. Apa lagi? Vegetarian. Ni unagi. Macam mana orang online review, dia kata orang kata halal friendly, tapi bila kita tanya dia no hararu. Tak ada halal, tak boleh. Tapi dia kata bolehlah dia prepare. So mungkin dia friendly in that sense lah. So kita pergi Family Mart as usual. Tak penat dah ni sebenarnya ni. So kalau ikut betul tak makan pun tak apa, terus tidur. Sebab besok pagi pukul 6 dah kena keluar. So dekat tepi dia ada ni, ada Family Mart and ada kedai souvenirs. Famima. The real Famima. So barang-barang daripada telefon. Air masak tak sure. Can you buy ice cup and mango? Tanya Mami lah. Ice cup and... Tak sure ada kot. Kalau tak ada baru turun lah beli. Air masak 1 botol besar. Bukan ice cup, air masak. all Chinese tech. Carilah. Daddy, I just said this is Chinese tech. No lah, Japan. This. Ambil yang sejuk bang, air sejuk bawah tu. About Bawah tu, this. yang besar ada. Look Ada at tak? this. Tu belah kanan. Kanan abang tu. No, that one kanan. Look at Aquarius besar. So they have apa dek? Oh, show. Aiskrim apa tu dek? Aiskrim apa tu? This one you remember kita makan dekat Korea, aiskrim yang tak cair tu. Ask Mami to check the ingredients please. So pergi Family Mart pun gagal jumpa. So kita cari ni. Ada makan kat sini. So kita akan order pizza margarita 2. Kita order seafood spaghetti untuk makan. Let's go, dah sampai. 1059. Nah, Daniel, cut. Bagi. Ha. Cepat bang, cepat bang. Daddy, oh. Dah cepatlah buka. Bismillah. Assalamualaikum. Buka lah lampu. A toilet. Okay, go first. Jangan go on the bed Don't go on the bed. Daniel, can you please help Mami? Letak atas meja. Kejap. The toys.
masuk yang penting. Not yet. Okay. So this is the room. Empat katil. Nanti. So to end the day, kita tengok apa anak-anak kita makan. Pizza, margherita and also seafood spaghetti. Is it delicious, Daniel? Yeah. Abang, is it delicious? Make sure jangan kotor katil ya. Alright. Itu saja for tonight. That's the first leg for our trip. So besok kita akan gerak ke Chicago pagi dalam pukul 9.50 flight, 9.45 flight. So kita akan breakfast, terus pergi ke airport, dah check in apa semua, and then straight away to Chicago. So that's all for the first leg. See you guys on the second episode. Don't forget to share, like and subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.